Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Muhammad Ikhmi dari unit Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2, kod dan nama kursus GPPP 1092, pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan. Baiklah, yang pertama iaitu pengenalan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan relevan dengan keperluan masa depan. Dalam konteks Malaysia, dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025 menekankan kepentingan akses pendidikan yang adil, peningkatan kualiti pengajaran serta pembinaan modal insan yang berdaya saing. Implikasi terhadap guru yang berjiwa pendidik amat besar di mana mereka perlu sentiasa beradaptasi dengan perubahan, menerapkan kaedah pengajaran inovatif serta memahami keperluan pelajar secara holistik. Guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk membentuk sahsiah dan nilai murni dalam diri pelajar. Sejajar dengan aspirasi untuk melahirkan generasi berilmu, berakhlak dan berupaya untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat serta negara. Seterusnya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SKPM. Kualiti pendidikan sangat penting dalam membangunkan murid bertaraf dunia, terutama dalam era global abad ke-21. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah memainkan peranan utama dalam usaha ini. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kemenjadian murid termasuklah kepimpinan institusi pendidikan iaitu peranan pemimpin dalam meneraju dan mengurus sekolah. Yang kedua ialah guru. Guru ni merupakan individu utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga pula, pengurusan kurikulum dan ko-kurikulum iaitu penyelarasan kandungan pembelajaran dan aktiviti luar bilik darjah. Yang keempat, prasarana dan sumber pendidikan. Kemudahan yang menyokong pembelajaran yang berkualiti. Yang kelima, pembentukan sahsiah murid iaitu pembangunan karakter dan nilai moral dalam diri murid. Yang keenam pula, penglibatan komuniti seperti sokongan ibu bapa dan masyarakat dalam pendidikan. Seterusnya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010. Terdapat 5 standard utama penilaian SKPM 2010. Yang pertama, kepimpinan dan hala tuju. Pemimpin sekolah berperanan untuk menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Yang kedua, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan serta hal ehwal murid memastikan murid berkembang secara menyeluruh dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang ketiga, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan PDP berkualiti tinggi bagi memaksimumkan potensi murid. Seterusnya, yang keempat, kemenjadian murid. Penilaian SKPM dapat membantu untuk melahirkan murid yang berilmu, berketerampilan, berakhlak dan bertanggungjawab. Dan yang terakhir, yang kelima, pengurusan organisasi. Mengurus sumber dalaman dan luaran dengan cekap untuk memastikan keberkesanan sekolah. Seterusnya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua, SKPM G2. SKPM G2 mengekalkan 5 standard utama dengan penambahbaikan. Yang pertama, kepimpinan. Pengetua atau guru besar PGP sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Yang kedua, pengurusan organisasi.
Ianya merangkumi pengurusan sumber manusia, aset, kewangan, pendidikan, iklim, perpaduan dan pemuafakatan strategik. Yang ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hal ehwal murid. Ianya menekankan ketetapan pelaksanaan kurikulum, pengurusan mata pelajaran, co-kurikulum, disiplin, keselamatan, kesihatan dan bimbingan kaunseling. Yang keempat pula, pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Guru bertindak sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai, manakala murid sebagai pembelajar aktif. Yang kelima pula, kemenjadian murid. Murid ni dapat dinilai dari segi akademik, co-kurikulum dan sahsiah. Peranan guru dalam Standard 4 PDPC. Guru ni memainkan peranan penting dalam melaksanakan PDPC yang berkesan untuk mengoptimumkan potensi murid. Peranan guru dalam SKPM G2 Standard 4 meliputi perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Yang pertama, perancang. Guru ni akan merancang PDPC secara profesional dan sistematik. Yang kedua, guru juga akan memastikan kelancaran dan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga, guru akan membantu murid untuk menguasai ilmu, kemahiran dan nilai. Seterusnya, guru juga akan meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir iaitu yang kelima, guru akan menilai tahap penguasaan murid menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. PPPM mempunyai 3 objektif utama. Yang pertama, memahami prestasi dan cabaran pendidikan seperti fokus pada akses, kualiti, equity, perpaduan dan keberkesanan sistem. Yang kedua, mewujudkan visi pendidikan yang jelas. Sebagai contoh, menetapkan hala tuju pendidikan sehingga 2025. Yang ketiga, menggariskan program transformasi pendidikan seperti menyesuaikan sistem dengan keperluan dan jangkaan baharu. Bagi mencapai objektif ini, PPPM dilaksanakan melalui 3 gelombang transformasi pendidikan, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan bagi memperkasa sistem pendidikan negara. Baiklah, objektif yang pertama iaitu 3 gelombang. Gelombang yang pertama 2013 hingga 2015 iaitu penambahbaikan asas, bimbingan guru dalam mata pelajaran teras, peningkatan standard kemasukan guru baharu, penggunaan ICT dalam pembelajaran melalui satu Bestarinet dan transformasi kementerian bagi meningkatkan keberkesanan pentadbiran. Gelombang yang kedua pula, 2016 hingga 2020, perubahan struktur dan pemantapan sistem, pemerkasaan pendidikan vokasional dan kemahiran pelbagai bahasa, inovasi ICT untuk sekolah pendalaman dan kurang murid, dan yang ketiga, sokongan tambahan kepada murid orang asli dan yang berkeperluan khas. Yang ketiga pula, gelombang yang ketiga, 2021 hingga 2025 ke arah kecermelangan. Meningkatkan autonomi sekolah dan kepimpinan rakan sejawat bagi mencapai kecemerlangan inisiatif pertama. Yang pertama, pengurusan berasaskan sekolah untuk lebih fleksibiliti dalam kurikulum dan belanjawan. Yang kedua, pemerkasaan profesionalisme guru melalui bimbingan rakan sejawat. Seterusnya, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama, akses. Yang kedua, kualiti. Yang ketiga, equity. Yang keempat, perpaduan. Dan yang kelima, kecekapan. Yang pertama, akses.
Akses ni 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Yang kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Yang ketiga, equity. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian bandar luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang tahun 2020. Yang keempat, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang kelima, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Setiap murid akan mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian, dan yang terakhir, identiti nasional. Seterusnya, 11 anjakan. Bagi mencapai transformasi pendidikan, 11 anjakan diperkenalkan dalam PPM 2013 hingga 2025 memberi impak kepada akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan dalam sistem pendidikan. Yang pertama, menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti standing antarabangsa. Yang kedua, memastikan murid untuk menguasai bahasa Melayu dan Inggeris serta menggalakkan pembelajaran bahasa tambahan. Yang ketiga, membentuk rakyat yang berintegriti dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan utama. Yang kelima, memastikan setiap sekolah dipimpin oleh pemimpin yang berprestasi tinggi. Yang keenam, mengukuhkan GPM, PPD dan sekolah bagi penyelesaian masalah berdasarkan keperluan setempat. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam pembelajaran. Yang ke-8, meningkatkan kebolehan penyampaian perkhidmatan pendidikan. Yang ke-9, menggalakkan penglibatan ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta dalam pendidikan. Dan yang ke-10, memastikan setiap peruntukan pendidikan memaksimumkan impak kepada murid. Yang terakhir, yang ke-11, meningkatkan ketelusan sistem untuk memastikan kebertanggungjawaan awam. Seterusnya, Sasiah Guru Cemerlang. Sasiah merujuk kepada kepribadian seseorang termasuk sifat fizikal, mental, emosi, nilai dan tingkah laku. Dalam konteks perguruan, sasiah positif seperti akhlak mulia, jati diri yang kuat dan kepribadian menarik amat penting bagi seorang guru. Guru yang berkualiti dan berjiwa pendidik mampu menjadi contoh kepada murid, memupuk nilai keinsanan serta membina hubungan baik dengan murid, ibu bapa dan masyarakat. Sasiah cemerlang memudahkan tugas pengajaran dan pengurusan sekolah, menjadikan guru lebih dihormati dan berkesan dalam mendidik generasi masa depan. Seterusnya, implikasi kepada sasiah guru cemerlang. Guru bukan sekadar mengajar akademik, tetapi juga membentuk individu seimbang seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Guru cemerlang memiliki sasiah unggul, memainkan peranan besar dalam pembangunan modal insan dan perpaduan negara. Peranan guru cemerlang ialah yang pertama, pemupuk perpaduan dan pembina negara bangsa, iaitu guru membantu menyatukan pelbagai kaum dengan menanam nilai patriotisme dan kesefahaman dalam kalangan murid. Yang kedua, pembentuk modal insan seimbang. Guru mengajar ilmu dan memupuk nilai murni untuk melahirkan individu harmonis
secara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang ketiga pula, mempertingkatkan profesionalisme. Guru perlu kreatif dalam pengajaran, menggunakan pendekatan inovatif dan teknologi untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara bertujuan untuk melahirkan modal insan yang seimbang, berilmu dan berdaya saing melalui sistem pendidikan yang inklusif. Dalam merealisasikan visi ini, guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk sasiah murid melalui pengajaran yang berkesan, kreatif dan berpaksikan nilai murni. Keupayaan guru untuk mengadaptasi teknologi, mengamalkan budaya kerja cemerlang serta membudayakan pembelajaran sepanjang hayat menjadi faktor utama dalam meningkatkan keberkesanan pendidikan. Selain itu, guru harus memastikan keadilan dalam pendidikan, memupuk perpaduan serta menyumbang kepada kemajuan negara melalui penyelidikan dan inovasi. Oleh itu, kejayaan sistem pendidikan bergantung kepada dedikasi dan kualiti guru dalam membentuk generasi yang mampu menghadapi cabaran global serta menyumbang kepada pembangunan negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.